ni adalah tahun yang keempat kita buat Ramadan Buffet lah. Okay. Dan tahun ni temanya berbeza. Sebelum ni tema kita makanan warisan Melayu. Tahun ni kita tukar kepada international makanan antarabangsa. Dulu kita dikenali sebagai Cafe at PIGC. Sekarang ni dikenali sebagai kita dah buat penjenamaan. Okay, kita dah buat tukar design apa semua. So sekarang ni kita panggil restoran Pot and Pan ataupun Pot and Pan Restaurant lah. Makanan memang okey, ada macam-macam jenis lauk, ada kambing bakar dan sememangnya sedap lah. Okey, so saya cadangkan untuk semua datang ke sini lah sebab memang sedap, memang bagus. I'm surprised kan first time datang kan, tengok choice dia memang terlalu banyak lah. Terlalu banyak. And the food also very nice lah, very good food lah. Berbanding dengan tahun lepas, tahun ni is the best. Banyak Variety. Kalau tahun lepas limited, tahun ni tak ada. Tahun ni terlalu banyak sampai tak tahu nak makan apa. I dekat sini makanan yang best sekali. Berbagai-bagai juadah ada dekat sini, daripada dia punya pembuka, daripada starter dia sampailah dia punya dessert. Bulan Ramadan ni kita ada banyak kita ada 300 jenis makanan lah dari pelbagai jenis negara. Ada daripada Itali, ada daripada Japan, ada daripada Malaysia, ada Thailand, banyak antarabangsa. Tapi yang kita pertengahkan adalah seperti baked fish, rupina al-asal, maknanya kita roast, kita bake fish tu dalam garam, ditutup dengan garam. Kita ada juga makanan-makanan tradisional lah, macam contohnya macam kuih-kuih Melayu yang biasa kita makan kat orang, cucur podok lah, cucur bawang lah, semua ada. Banyak sangat, berarti kita ada 300 jenis variety makanan di PIGC sini. Harapan saya untuk restoran Pot and Pan ni, kalau untuk buffet Ramadan ni, saya memang mengalu-alu lah kedatangan semua pengunjung-pengunjung, penggemar-penggemar makanan yang kami sediakan dengan 300 dishes tu. So datanglah ramai-ramai untuk mencuba masakan yang kami sediakan. Yang kami mempunyai chef-chef yang hebat-hebat belaka. Saya sendiri pun seorang chef juga. Dan saya garanti makanan memang best. Cepatlah datang ke PIGC. 4.5 daripada 5 bintang. Well, I can give 5 star. 5 star. Very good. Very nice. The environment also very nice, very good. I nak bagi 10 bintang. Pada hari raya yang akan tiba ni, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pengunjung-pengunjung di PIGC ni, dan ucapan selamat hari raya. Terima kasih di atas sokongan anda semua. Selamat hari raya, maaf lahir dan batin daripada kami semua kru di PIGC.